dia dioleh. Itu saya mana pun perlu bahasa nanti lari kan habis. Oh. Lepas ni terus habis. Tak ada lagi masuk IPG. Bestnya kat sini. Buat gigi sedikit. Habis dah tadi pesan tadi esok ada dalam Kami nak orang sempat kau tinggal juga mana? Pulau Besar untuk Orang berkayu main air dalam tabak siap yang kami ni malah habis dah tak kawan kau tak masuk video kesihatan. Assalamualaikum. Pergi kedai membeli pantun Setiap kerja polis beli pantun. Buat pantun. Motivasi sikit. Ni satu kelas kan macam mana ni? Apa? A9 A9. tapi yang KRS Dan kembali ke sini sebagai rakan sejawat saya. Kaca. Bagi pantun. Okeylah. Sekali ni. 3,000 di Sabah, Sarawak, Johor dan juga Selangor. Semestinya boleh. Kalau tak nak pergi Sabah, Sarawak, mintalah Selangor. Baik. Atau pergi. Mana result dah habis dah? Kiroslan. Kiroslan ha. Ada kata-kata untuk hari ini? Untuk hari ni saja tak tahu. Tahu pula, apalah kata-kata kau? Gulak semua. Nanti dah keluar jangan lupa saya. Ni nak letak kat mana IG? Tak, pula. Belum. Semoga semua dapat sekolah yang diinginkan. Hari ni kita buat ziarah-ziarah. Okey, hari ni kita buat ziarah-ziarah. Semoga mendapat keberkatan. Alhamdulillah di hari Jumaat yang mulia ini kan. Juga isi uraian. Kepada kawan-kawan di sini dan yang flat saya, saya dulu terbarik ni. Hati-hati bawa kereta nak foto. Jumpa korang dekat ICC. Surat aku. Nanti aku. Jangan tanya. Tak sabar. Saya jumpa aku pasal PSP dulu kan. ambil depan. You kamera siapa tu? Nanti lagi kawan. Boy, sini boy. Kata-kata hari ni Masuk video pun. kata-kata hari ni Tak kisahlah apa-apa kata-kata nak beri. kepada siapa ni? Tak kisah. Buat vlog je. Ini bukan kata-kata terakhir sebab esok lusa kita masih jumpa lagi. Hujan besok. Doakan besok. Esok lisan. Tulis tadi saya tu. Alhamdulillah. Ayat tu boleh. Literasi bahasa Kita tapis dulu. PG lain.
Ustaz cepat. Ustaz kata-kata Ustaz. Ustaz kata-kata. Ustaz kata-kata Ustaz. Jom Selamat. Ustaz tinggi. Selamat. Kena tutup. Kata-kata untuk kita orang. Selamat posting di tempat yang kamu cita-cita. Semoga semua dapat tempat yang kamu inginkan. Dan jangan lupakan study. Ustaz. Minggu ini nanti Fila jemput saya. So, okey, tu je. Okey, Ustaz. Ustaz. Ni Fatihah Maisal. Ni perempuan besar. Suka Suka Mujahid. Mujahid. Kamu perlukan. Kami perlukan dan tempat itu pun perlukan kami. Jadi Syazah doakan semuanya ditempatkan di tempat yang kamu diperlukan dan tempat itu pun memerlukan kamu. Bukan tempat yang kita ingat. Kalau kita dapat easy ya. Betul. Api baik kan? Tapi ingat kan dulu kan tu. Ujung tu pergi sana. Syazah. Syazah ngapek belakang Mujahid. Dia ni tak mana dia? Ada. So jadi apa-apa pun Okey ke? Satu, dua. Mudahkan. InsyaAllah semuanya. Okey, selamat. Okey, selamat. Kata-kata apa? Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang dia. Dan saya tajrid niat semua kerana Allah. Hidup ini sementara. Jadi kalau dah sementara bermaksud kita berlapang dada dengan apa yang berlaku sebab semuanya adalah sementara. Yang kekal hanyalah di akhirat sana. Dan buat yang terbaik untuk akhirat sana. Dan bagi yang terbaik untuk anak murid. Jadikan anak murid itu adalah perkara utama untuk kita pergi sekolah dan semuanya kerana Allah. InsyaAllah kamu akan terus survive dengan 30 tahun yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sulaiman Wak dah lama dah ada pengarah JPN tu. Cari doktor Fadilah. Okey. Terima kasih doktor. Jaga nama baik IPG KPM. Okey. Alright. Dan teruskan kerjaya anda, terus sampai belajar sampai PhD. Nanti satu hari nanti boleh jadi pensyarah ke IPG nanti. Kami dah balik sini. Sebab kita pun nak bersara dah kan. Fitri dah. Jangan tidak saya malah tadi. Kata hari ini. Apa-apa kata-kata. Quote of the day. Cakap apa? Mujahid dah cakap tadi. Kalau hari Jumaat ni tak payah benda banyak-banyak cakap kerana yang berkata-kata itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sekian, terima kasih. Pun masih boleh jumpa jodoh Cak Aiman. Aku tanya ucap apa? Ucap aku lah ni. Oh, baru cakap? Oh. Sebab aku time tu dah ada lah. Cik. Sama-sama. Buat baik tak? Kerja baik-baik ya. Rasa kecil lagi. Okey. Korang tak di negeri yang di pohon. Amin. Di daerah yang di pohon juga. Amin. Mendapat jodoh yang bersesuaian. Amin. Semoga mana Ishak? Semoga sekian mawaddah warahmah. Amin. Okey, Safa? Okey, Safa? Bahagia Kita jumpa balik. Dah makan kan? Bunda ni. Apa ni tak kiralah manapun pergi duduk dulu bagi apa sahkan jawatan, lepas tu rasa tak boleh baru dah buat pertukaran.
Kita jangan tunjuk sombong. Kata kita tak mau tempat kat Malaysia ni bukan boleh pilih-pilih. Saya pun tak. Saya nak balik lah kahwin tapi tak boleh. Nanti saya dah sampai KL. Dah sampai KL. Mata-mata nak makan. Tengah buat baru sampai. Salah kat. Jom. Sebab dah cantik dah. Lelaki kena Cantiknya. cepat. Rapat ke pihak saya. Okay, aku tak tahu dia seberapa tinggi. Tinggi dek tengah. Tinggi. Dah besar lah sekarang. Lazim kau tu. Mesti bagi jawapan kat kau. Kat Muisi. Ada dari ada beza-beza. Kenapa semua ingat dia? Apa istimewanya kau? Sangat. Apa istimewanya aku? Amalannya. Ambil gambar terus abang Saya kena minta izin je. Dia nak gambar Bibo guys. Ya Allah malu. Kok Yin. Okay, dah kita dah jadi 14. Okey, dia ada 14 sampai. Terima kasih. Dia timbul sikit. Kita menyelam ke lebih orang. Lepas tu yang kuat. BJJ. Kau datang je. Budak. Tak dapat upload. Dah jumpa ke sana sikit ke? Huda nak masuk. Udah dengan doktor. Macam boleh. Okay, dah. Tapi yang mengambil dekat panel. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak doktor. Jom. Kami bodyguard. Dia macam aku orang kan ramai kat sini. Yes. Senang lah kalau nak jumpa. Nak faham. Dia lebih kurang gitu lah. InsyaAllah. Aku macam masih mengenangkan benda tu. Kita kat sini aku buat sebelum. Tak apa ni. Macam dah biasa buat kereta. Okey je? Okey je. Tak tahu. Mungkin sebab ada orang yang tengah record. Aku segan kalau ada orang aku bawa sebenarnya. Ya ke? Biasa kau seorang je ke? Biasa aku seorang. Oh. Tapi kalau mak ayah aku sana kot. Nak pakai sana lah. Sebab mak ayah aku kalau dia orang motor siapa tengah-tengah jalan ni? Pecah. Ya Allah motor. Sebab kalau apa